Ada orang tanya, macam dalam komen ini. Kalau kata tak ada pendapatan tetap ataupun berniaga, boleh ke tak boleh nak buat pinjaman? Jawapan dia, boleh. Contoh yang bekerja sebagai freelance, e-hailing, tiktokers, korang memang tak ada payslip langsung. So macam mana nak buat pinjaman? Yang pertama, korang kena make sure korang ada bank statement dan korang punya pendapatan tiap-tiap bulan tu masuk ke dalam bank tersebut. Untuk peniaga-peniaga kecil sederhana, okay, make sure korang ada SSN yang lebih daripada 6 bulan dan korang punya pendapatan harian tersebut masuk ke dalam akaun. Okay, apa lagi yang aku nak? Simple. Aku cuma minta korang jaga korang punya credit score, jaga korang punya pembayaran dekat loan yang sedia ada. So, kalau kata tetap juga bank reject, jangan risau, kita cuba inisiatif lain. Contoh macam Tekun, Mara dan banyak lagi institusi kewangan yang lain yang kita boleh cuba. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.